Diam. Okay guys, disebabkan aku dah repeat untuk kali yang ketiga, bergedil by Hera ni. So, ini aku pilih mixed crust. Mixed crust, betul ke aku sebut? So, aku pilih inti dia daging. So, yang ada dekat dalam ni, okay, cornflake. Yang ni aku panaskan dekat dalam microwave selama 30 saat. Okay, korang nampak. Okay. And then ni. And then ni. Go away lah. Ibu nak buat. Janganlah kacau. Itu punca-punca aku kadang-kadang tak buat video ya. So, ini adalah kicap dia. Cuba bismillahirrahmanirrahim. Taklah panas. Kita dip. Maka ya, aku tengah buat video kau. Tahu. Panas. Korang kalau nak lagi sedap, sampai je orang tu hantar dekat korang, terus makan. Yang tu baru fresh. Fresh from kuali orang punya. Dip. Oh, bau terasa pedas. Okay. Macam mana? Tak tertutup. Ya Allah. Panas apa pedas? Ni apa lagi yang aku dustakan? Okay, yang ni pula ya. Semua sama. Itu tak apa. Semua sama itu. Semua banyak. Apa? So, korang nak orderlah dekat Hera Foodie. Okay? Aku akan tag dia punya ni video. Dia punya social media. Korang kalau makan memang puas hati. Sebab korang macam berbaloi. Korang bayar tu berbaloi dengan korang nak makan. Kau faham tak? Kau faham tak maksud aku tu? Faham kan? Bye-bye. Enjoy the video.